Hai, selamat datang. Cuba kita fikir sekejap kan, kat mana sebenarnya hak kita sebagai individu tu berakhir dan kat mana pula tanggungjawab kita pada orang lain tu bermula? Hari ni kita nak kupas dilema yang tak pernah lapuk di zaman ni. Pertembungan antara kebebasan peribadi dengan tanggungjawab kita bersama. Jom kita terus masuk ke soalan paling utama. Sejauh mana sebenarnya kebebasan yang kita ada ni? Adakah ia mutlak, tanpa had, ataupun ada sempadan-sempadan yang kita tak boleh langgar demi kebaikan kita semua? Cuba bayangkan satu dacing, okey? Kat sebelah kiri, kita ada hak individu yang mutlak, kebebasan untuk buat apa saja yang kita nak. Kat sebelah kanan pula, kita ada tanggungjawab bersama, kewajipan untuk jaga masyarakat dan planet kita ni. Dua-dua ni sentiasa tarik-menarik. Dan dekat tengah-tengah itulah wujudnya dilema yang kita nak teroka ni. Okey, jom kita tengok contoh pertama. Kita selalu sangat dengar pasal hak asasi manusia atau HAM. Tapi, pernah tak kita terfikir macam mana kalau tuntutan hak-hak ni secara tak langsung bagi kesan buruk pada rumah kita semua, iaitu bumi? Hak asasi manusia ni kan, dia macam satu asas untuk masyarakat yang adil. Maksudnya, setiap seorang daripada kita ni lahir dengan hak-hak tertentu. Macam hak untuk hidup, untuk bebas, untuk bersuara yang tak boleh dirampas oleh sesiapa pun. Ia satu konsep yang sangat penting untuk maruah kita sebagai manusia. Tapi, kat sinilah timbulnya sedikit masalah. Ada pandangan yang cakap kalau kita fokus pada hak individu semata-mata, kita mungkin terlepas pandang tanggungjawab kita pada alam sekitar. Contohnya, bila hak untuk memiliki dan bangunkan tanah tu diberi tanpa had, akibatnya boleh jadi sangat merosakkan. Proses dia sebenarnya agak mudah dan itulah yang menakutkan. Mula-mula ada tuntutan hak individu tanpa sekatan. Contohnya, hak untuk tebang hutan untuk pembangunan. Lepas tu, ini akan bawa kepada eksploitasi sumber alam besar-besaran selalunya untuk untung jangka pendek. Dan akhirnya, pencemaran, habitat musnah dan krisis ekologi yang kita semua tengah hadap sekarang. Nampak tak rantaian tu? Logik, tapi akibatnya sangat dahsyat. Pertembungan antara kebebasan dengan tanggungjawab ni bukan setakat isu alam sekitar je tau. Ia juga berlaku dalam bidang yang paling canggih, sains dan teknologi. Sains ni macam pedang dua mata. Sebelah, dia bagi kita penemuan perubatan yang boleh selamatkan nyawa dan teknologi yang hebat gila. Tapi sebelah lagi, dia buka pintu kepada dilema etika yang sangat rumit. Contohnya, penyuntingan genetik guna teknologi CRISPR tu, sejauh mana kita patut pergi? Kita boleh ubah DNA tau. Dan macam mana pula dengan kecerdasan buatan, AI yang makin hari makin bijak ni? Semua ni soalan-soalan yang perlukan pertimbangan moral yang sangat mendalam. Sebab tu, kita kena ingat, sains ni tak wujud dalam vacuum. Ia sentiasa dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat kita, budaya, agama dan etika. Sains bukan pasal fakta dan nombor je. Ia sebenarnya cerminan kemanusiaan kita dengan semua kerumitan yang ada. Okey, sekarang kita beralih ke satu arena di mana tafsiran atau interpretasi itu sangat-sangat kritikal, agama. Kita akan tengok macam mana satu perkataan boleh ada dua makna yang jauh berbeza dan macam mana salah faham tu boleh bawa akibat yang sangat besar. Bila sebut je perkataan jihad, apa yang media selalu gambarkan? Biasanya ia dikaitkan dengan perang suci atau keganasan kan? Tapi, bagi ramai ilmuwan Islam, maksud dia sebenarnya jauh lebih mendalam. Ia adalah tentang perjuangan dalaman melawan hawa nafsu, usaha gigih untuk menuntut ilmu dan komitmen untuk baiki diri dan masyarakat. Dua pandangan yang sangat berbeza kan? Dan salah faham ni bukan isu biasa-biasa tau. Dia ada kesang dalam dunia sebenar. Ia menyemarakkan stereotip negatif dan menyumbang kepada sentimen Islamofobia, di mana rasa takut dan benci tu berpunca daripada kejahilan dan tafsiran yang diputar-belitkan. Okey, kita dah tengok macam mana dilema ni muncul dalam isu alam sekitar, sains dan juga agama. Jadi, apa jalan keluarnya? Macam mana kita nak mula cari satu keseimbangan yang baru antara hak dan tanggungjawab ni? Jawapannya mungkin bukan setakat undang-undang baru atau peraturan baru. Ia perlukan sesuatu yang lebih besar, satu anjakan paradigma. Maksudnya, satu perubahan yang sangat asas dalam cara kita fikir tentang dunia dan peranan kita di dalamnya. Ajakan ni maksudnya, kita kena berberak dari satu cara fikir ke cara fikir yang lain. Kita kena berhenti tengok diri kita sebagai tuan kepada alam dan sebaliknya, mula anggap diri kita sebagai sebahagian daripadanya. Ini adalah satu peralihan ke arah etika saling menghormati, di mana kita mula sedar yang alam ni pun ada haknya dan kesejahteraan kita semua adalah lebih penting daripada keuntungan individu.
Semua perbincangan ni kan membawa kita kepada satu soalan besar yang sangat relevan, terutamanya untuk kita di Malaysia. Macam mana kita nak seimbangkan antara menjaga nilai-nilai tradisi dan agama yang penting, pada masa yang sama kita raikan kebebasan dan hak setiap individu dalam masyarakat kita yang pelbagai ni. Ini satu cabaran yang berterusan. Jadi kita patah balik ke soalan asal tadi, tapi kali ni soalan ni untuk anda. Dalam dunia yang semuanya saling berhubung ni, kat mana anda letak garisan antara hak saya dan tanggungjawab kita? Mungkin tak ada jawapan yang mudah, tapi usaha untuk mencari keseimbangan itulah satu perjalanan yang kita semua kena tempuh bersama.